kalau orang pakai aircon. Hari ini kita sembang mengenai seni lukis di Malaysia selama 40 tahun. Jangan rajin sampai tak tahu macam mana. Bahaya. Oh, lembu ada dah. Sembang seni lukis 40 tahun. Tahun 84 saya kerja di Balai Lukis Negara. Sampai sekarang dah 85, sudah hampir 40 tahun. Satu perkembangan seni lukis yang agak lama lah. Saya salah seorang yang berkecimpung dalam bidang seni 40 tahun. Semasa saya bekerja di Balai Lukis Negara dulu, tempat kerja saya di Jalan Ampang. Jalan Ampang sekarang ni Dewan apa tu? Matic. Sekarang sudah ditukar kepada Matic. Dan berpindah ke Hotel Majestic sekarang ni. Dulu tahun 85 berpindah. Pengarah masa itu Syed Ahmad Jamal, Datuk Syed Ahmad Jamal. Dan pada tahun itu banyak juga galeri-galeri private muncul. Seperti Epi Gallery Arwah Rahmi Harun pada tahun 84. Ditubuhkan 85. Jadi Rahmi Harun ni, arwah ni, dia telah membuka satu galeri so Epi Gallery. Masa tu di Equatorial Hotel, saya masih ingat lagi, dekat Hilton Hotel, Jalan Sultan Ismail, di depan bangunan Promenade. Di samping itu juga wujudnya satu lagi galeri Hamzah, iaitu bernama UAL Art Gallery. Jadi saya salah seorang membantu dia lah bersama Makmur Jantan. UAL Art Gallery tubuhkan di bangunan Pernas Hilton. Sekarang ni dah diroboh bangunan tu. Jadi seni lukis masa tu agak memperangsangkan dengan wujudnya ada galeri Maybank, galeri Petronas. Dan sekarang ni galeri-galeri tersebut pun tak ada lagi. Wujudnya rupa galeri di Galeri Daya Bumi masa itu, Galeri Petronas dibuka di Galeri Daya Bumi pada tahun 87. Macam tu lah.